Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini hari Jumaat 18 hari bulan April 2025. Secara khususnya saya menyentuh satu isu yang telah tertampil berkaitan dengan suatu gambar lambang bendera Malaysia yang telah pun dikeluarkan atau dicetak oleh pihak Sin Chew Jitpo, di mana lambang itu tidak mematuhi dengan lengkap jalur gemilang dan tertinggal atau ditinggalkan bahagian bulan sabit yang melambangkan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Ya, perkara itu berlaku pada hari Selasa, iaitu 15 hari bulan April yang lalu, dan menurut laporan media, beberapa laporan polis telah dibuat dan pihak berkuasa polis juga telah mengesahkan bahawa siasatan sedang berjalan. Pada masa yang sama, pihak pengurusan Sin Chew Jitpo telah pun melaporkan bahawa mereka dalam proses pengambilan tindakan disiplin terhadap pihak-pihak penerbit yang berkaitan dengan kesalahan atau kekhilafan tersebut. Ini bukan isu bahasa atau bangsa ataupun mana-mana perkara lain. Ini adalah berkaitan dengan jalur gemilang bendera negara Malaysia yang sepatutnya kesemua kita sebagai rakyat Malaysia bukan sahaja patut tahu tapi patut hormati. Apatah lagi berkaitan dengan siaran berita berhubung dengan kunjungan Presiden China ke negara Malaysia, yang semestinya lah laporan ini pun akan diterbitkan atau dirojok di negara China. Bukankah ianya memalukan negara kita bahawa rakyat kita tidak mengetahui dengan sepenuhnya kandungan jalur gemilang, walhal bendera negara asing China tidak ada kekhilafan. So isu di sini adalah apakah tindakannya wajar perlu diambil tanpa mengambil pihak dan berpandukan kepada Presiden, iaitu misalan yang sudah wujud pada 11 hari bulan Mac 2025, di mana muat naiknya suatu kandungan di TikTok era oleh 3 orang DJ telah mengakibatkan stesen tersebut dikenakan kompaun di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, di mana kompaun berjumlah RM250,000 telah dikenakan kerana kita kena faham juga di situ undang-undang yang telah digubal atau dipinda pada 11 Februari 2025 telah menaikkan hukuman denda jika dibawa ke mahkamah ke tahap RM500,000. Justru kompaun adalah dalam lingkungan jumlah tersebut. Namun yang penting, pihak berkenaan telah dikenakan kompaun. Di sini, bagi saya sebagai seorang pengamal undang-undang, sekiranya lah siasatan pihak polis mendapati ada kesalahan jenayah dan terdapat 2 peruntukan jenayah yang perlu dan saya percaya akan disiasat oleh pihak berkuasa polis, iaitu yang pertama adalah di bawah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan, di mana di bawah Seksyen 5 Subseksyen 1 Seksyen 4 Subseksyen 1 Subseksyen B dengan jelas mengatakan mana-mana orang
yang mencetak atau menghasilkan atau menyebab atau membenarkan dicetak atau dihasilkan dengan menggunakan mesin cetak atau mesinnya apa-apa hasil penerbitan atau dokumen B yang mengandungi antara lainnya menggalakkan pencabulan undang-undang atau terhadap apa-apa perintah yang sah di sisi undang-undang, maka melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau didenda tidak melebihi RM20,000 atau kedua-duanya. Maka peruntukan jenayah yang berkaitan di sini, yang pertamanya adalah Seksyen 4 Subsection 1B tersebut, di mana kita kena faham hukuman maksima di situ pun jika dituduh di mahkamah selepas siasatan lengkap mendapati ada asas pertuduhan adalah dendanya tidak melebihi RM20,000. Justru itu yang pertama. Yang keduanya pula adalah di bawah Akta Lambang dan Nama dalam kurungan mencegah penggunaan tidak wajar tutup kurungan tahun 1963, di mana mana-mana perbuatan yang menghina bendera yakni jalur gemilang boleh dikenakan hukuman denda maksimum yang sama, iaitu RM20,000 atau penjara yang sama 3 tahun atau kedua-duanya. Justru sekiranya lah pihak polis mendapati cukup bukti daripada siasatan untuk dicadangkan pertuduhan kepada pejabat peguam negara, maka saya syorkan pertuduhan wajar dibawa sebagai contoh dan misalan mengambil kira apa yang dilakukan berkaitan dengan isu ERA pada 11 Mac yang lalu, di mana mereka dikenakan kompaun. Bezanya adalah kerana peruntukan SKMM membenarkan kompaun, maka kompaun sebagai alternatif kepada pertuduhan di mahkamah dibawa. Tapi di sini terdapat Seksyen 4(1)B Akta Mesin Cetak yang saya nyatakan tadi, dan juga peruntukan di bawah Akta Lambang dan Nama mencegah penggunaan tidak wajar 1963. Kedua-duanya memperuntukkan hukuman maksima denda jika denda RM20,000. Kenapa saya bangkitkan perkara ini? Kerana sekiranya pertuduhan dibawa ke mahkamah dan sekiranya mahkamah keluarkan hukuman selepas disabitkan kesalahan, sama ada di atas pengakuan bersalah ataupun perbicaraan, maka hukumannya jika denda tidak melebihi RM20,000, maka rakyat tidak wajar pada masa itu, jika itu berlaku, mengungkit secara tidak wajar kenapa ERA RM250,000, kenapa Sinciu Jitpo RM20,000. Kerana di sini adalah peruntukan cetakan fizikal. Di situ adalah penerbitan di bawah kawalan Undang-Undang SKMM. Melainkan Sinciu Jitpo juga mempunyai portal yang telah memuat naik bendera tersebut melalui portal, maka pihak berkuasa jika didapati ada asas pertuduhan di bawah seksyen-seksyen tersebut, maka boleh juga mengesyorkan budi bicara mutlak kepada pihak peguam negara untuk dikenakan kompaun. Cuma jika ada portal yang telah memuat naik. Jika cuma mesin cetak, maka hendaklah dibawa ke pertuduhan di mahkamah yang mengenakan hukuman, bukan kompaun. Saya harap penjelasan ini dapat membantu kesemua pihak memahami prinsip undang-undang dan lorongan undang-undang yang ada. Cuma pada masa yang sama, saya amat berharap agar perkara ini dilihat dengan neutral dan objektif, di mana guna pakai misalan yang sudah ada.
Jangan apabila misalan sudah ada, tidak diguna pakai, maka mulalah rakyat akan menyoal, adakah ini undang-undang 2 darjat? Dan itu yang kita nak elakkan. Kita tidak ingin negara kita sering terjerumus dalam kancah persepsi undang-undang 2 darjat kerana pihak-pihak majoriti dikenakan tindakan, tapi pihak minoriti tidak dikenakan tindakan. Itu persepsi. Persepsi perlu ditangani melalui tindakan yang adil, wajar dan berpandukan undang-undang. Apatah lagi ia melibatkan nama, imej dan maruah negara, jalur gemilang. Sekian.